Betul ke Iran telah melancarkan pada semalam beberapa serangan menggunakan drone berjarak jauh terhadap negara Kuwait? Jom kita berulaskan dan kita terangkan apa yang dikatakan oleh IRGC dan juga pihak negara Kuwait. Tetapi jangan lupa follow, like, komen dan share. Terima kasih. Pada semalam, dunia telah mengejutkan dengan berita yang dikatakan pihak Iran ataupun IRGC telah melancarkan beberapa serangan terhadap negara Kuwait dan spesialnya adalah airport antarabangsa Kuwait, dan dikatakan oleh pihak negara Kuwait seramai 63 orang yang telah dilaporkan cedera dan cedera parah. Jadi, adakah sama sekali IRGC yang melancarkan serangan selepas membuatkan siasatan oleh pihak negara Iran? Mereka telah menafikan yang mereka telah melancarkan drone tersebut terhadap negara Kuwait.